Potong je. Jom, buat apa Jom? Oh, ni aku buat benda ni orang lain buat, tapi aku tak tahu kenapa dia tak nak buat, banyak alasan. Padahal benda ni aku boleh je buat kan. Tinggal lagi Toki suruh dia buat, tapi dia tak buat. Aku bagi kau satu contoh. Sekejap. Dah lah 2000 yang buat. Ni aku buat sendiri lah. Aku kalau buat sendiri memang aku buat sampai puas hati lah. Contoh semalam aku beli satu Swiss ni. Yang ni 4 aku beli. Nampak? Ni Swiss ni. Swiss ni tu 4. Swiss ni nak pasang kat sini. Ni aku cakap kat wireman ni pasang Swiss ni. Dia kata Swiss ni tak boleh pakai. Kau nak gelak kan? Tak boleh pakai. Aku cakap engkau satu je. Kalau kau malas, kau cakap malas, aku boleh tolong buat kan. Kau jangan cakap tak boleh pakai. Aku tanyalah dia soalan bodoh kan. Habis Swiss macam mana? Dia kata nak Swiss macam ni. Dia nak Swiss macam ni juga. Aku tahu kenapa Swiss macam ni. Kau ambil grinder penumbuk lubang, kau tebuk satu lubang, dah senang-senang pasang. Betul tak? Tapi kalau yang ini dia susah pasang. Dia ada bentuk. Ini aku sendiri korek untuk dia 4 semalam. Dia kata tak boleh. Kau dah siap korek dah? Lepas dia cakap tak boleh tu aku korek sendiri kan. Jangan tanyalah aku korek pakai apa kan. Dia bukan macam korek telinga pakai butik kapas kan. Dia adalah benda dia kan. Tu aku nak cerita tu kan. Aku korek apa susah. Aku ingat beberapa minit lah, tak sampai 5 minit pun tak sampai aku korek. Lepas tu aku pasang dah siap. Kan cantik nampak dia. Betul tak? Dah elok. Kenapa aku pilih Swiss macam ini? Sebab benda ni dia melekat kat lubang dekat dashboard tu. Dashboard tu. Jadi bila kau nak off, kau tekan macam ini. Kau nak on, kau tekan macam ini. Kalau kau orang pasang Swiss yang ini, kau nak on, kau nak kena tarik. Bila kau tarik, kau pernah dengan benda-benda ni keluar. Aku pernah kena. Tak ke hodoh muka dia kan? Aduh, muka hodoh tak apa. Jangan buat kerja hodoh. Tu aku nak pesan lah. Ni ada segelintir wireman lah, bukannya semua lah. Sebab apa? Benda ni Toki aku panggil, berapa kau cas, dia bayar. Tapi biarlah masuk akal lah kan. Yalah. Jangan kau pasang Swiss ni, katalah kau upah RM5. Pasang Swiss ni kan, barang kita orang beli semua, upah RM5. Tiba-tiba kau cas RM50. Kau rasa macam mana? Barang kita orang punya semua, tapi kau cas RM50 kan. Kau nak pergi haji balik hari ke apa? Bagi tahu je, tak ada masalah kan. Kita pun bayar je kalau kau rasa selamat naik kapal terbang pergi haji balik hari kan. Itu je cerita dia. Sama lah macam ni. Aku buat sendiri je. Aku malas nak banyak cerita. Aku beli sendiri tadi. Aku beli dekat Balakong kan. Aku buat sendiri. Satu dah siap dah. Ni aku buat yang kedua. Dah siap kan? Aku malas nak nak bertekak dengan orang yang yalah, tak guna lah. Nak buat kerja cepat kan. Nak dapat bayaran cepat ke apa, itu aku tak tahu. Tapi hasil kerja aku tak puas hati. Terus-terang aku cakap, aku tak puas hati kan. Kalau korang tahu ini untuk beacon. Ini untuk lampu lebar. Untuk lebar punya barang lebar kan. Semalam belum apa-apa dia dah pasang sendiri. Dia jenis orang tak boleh nak bertanya kan. Tak boleh cakap kan. Kat atas kepala. Aku kalau ikutkan, aku nak pasang beacon tu belakang sikit. Sebab apa? Kat belakang tu. Beacon ni perlu kan, bagi aku perlu. Aku nak buat satu bar, nak letak beacon sekali, lampu sekali. Nanti apa-apa hal, kalau nak buka, aku kena buka 2 skru dengan wayar saja. Dah, sekali jalan je. Tak payah nak buka satu-satu kan. Itu tujuannya. Tapi bila tak boleh nak tegur, dia pasang sendiri. Dia tak bertanya. Semalam aku suruh pasang. Patutnya tanya driver dulu, mana mau letak. Aku suruh pasang lagi satu kat belakang. Maknanya lampu, kalau kita bawa barang lebar, aku nak depan tu letak satu, belakang letak satu. Dia kata satu dah cukup. Maknanya tepi ada 2 lah. Dia kata satu dah cukup. Lori ni kau bawa ke aku bawa? Aku nak tanya.
Ni yang kadang-kadang kita dah request tapi dia ikut sedap dia je kan. Aku pening wireman macam ni. Aduh, memang pening kan. Tak kena gaya. Tu je lah aku nak pesan kan. Jadi aku pesan pun, bila aku bagi tahu pun ada sebab dia kan. Sebab apa aku bagi tahu aku nak yang macam ni, dan aku sendiri yang pergi beli. Ini asal Swiss semua macam Swiss kapal terbang yang yang mesti tutup atas bawah. Tu pun sama juga. Bila kau pasang benda tu, kau tolak kata dengan ini memang selalu macam tu punya. Jadinya aku ambil yang ini. Yang ini senang, dia fit terus lah. Pergi kedai tadi kan, dia lagi kecil daripada ni. Lagi kecil? Lagi kecil. Kau tengok pun cantik kan. Bulat tak. Bukan. Macam ni ke kan? Dia yang penting kau tekan sini. Tekan sini. Bukannya kau ni sampai benda ni bergoyang. Sampai benda tu betul. Benda ni dia duduk dekat tapak situ tu kan. Itu yang paling penting. Kalau yang itu memang confirm lah, tapak akan bergerak kan. Ini bukan nak kata lah. Tapi kalau kau cakap macam dia cakap, kalau dia cakap saya malas mau pasang lah, ini ada banyak kerja mau korek, tak apa, aku boleh korek kan. Tapi kau cakap benda ni tak guna, tak boleh. Itu aku paling bengang kan. Tak boleh katanya yang macam ini. Tak boleh. Dalam 4 biji aku korek untuk dia. Apa tak boleh lah. Nasib kamu tak tanya kenapa tak boleh. Aku dah nak tengok apa dia jawab. Aku nak cakap, aku 30 tahun dah aku bawa lori ni kan. Bukan aku nak belagak bawa lori lama, tapi perangai dia orang ni dalam kepala otak aku letih macam ni. Sekejap lagi kita tengok Chong nak letak wire tu kat sana. Boleh Chong? InsyaAllah boleh. Boleh. Ini tarik wire api pun tak ada. Ini silap sambung, dia tak menyala. Ini merah dengan merah. Nyala. Hitam nyala. Aku semak lah kepala orang buat kerja tak habis. Dah lah tak habis, tak kemas pula tu. Wiring ni nak kena kemas. Tak tahu mana company ambil dia kerja. Tapi sejarah aku kalau buat wiring ni sikit-sikit lah aku boleh lah pasang lampu macam ni kan. Kalau kata nak sampai terbakar lori tu, aku tak buat lah. Ni bukan lori mainan kan. Lori betul-betul ni. Yang main-main tu, terbakar lori kan. Apa nak jawab kan tu, okey. Kita buat wiring bodoh-bodoh je. Janji tak terbakar. Janji tak terbakar. Janji tak terbakar. Kita mau menyala saja. Dapat solusinya. Ini macam akhirnya macam ni lah. Hasil kerja wireman yang sebelum boleh tu langsung tak boleh pakai. Pelik juga dia pasang tu, dia tak test ke semalam? Aku tak nak tengok, sakit hati. Sakit hati. Kan? Itu aku sakit hati. Kamu tengok. Dah tak menyala kan? Asal boleh. Kau nak buat tu kau buat lah kan. Kau punya suka lah.